First kita tasahih huruf alif. Kalau ikut yang Fakrul buat tu okey dah sebenarnya. Cuma saya saja nak share dia punya detail dia. Kita pakai, kalau ni 90, kita pakai lebih kurang kecondongan tera ni, awal-awal lah. Overall kita akan nampak alif tu mula dia condong lebih kurang tera ni masa ni nak corner tu. Untuk bidayah huruf kita pakai kecondongan 70 darjah. Sampai tengah ni kita dah nipiskan dia. Lebih kurang 1 mata pen kita akan nampak bahagian yang betul-betul yang nipis. Kemudian barulah kita corner. Okay. Yang betul-betul guna garisan tu bucu yang hujung tu. Yang tu saja. Kalau besar sikit pun boleh, sini pun boleh.